Okey, semoga perjalanan anda merentas desa tahun ini berjalan lancar dan selamat. Kita mulakan ke garisan sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lutfia. Saya Khalifah Lutfia Shazira binti Muhammad Azwan. Saya menjadi TV PSS 2025. Selaku setiausaha kokurikulum sekolah, apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk aktiviti akan datang? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madam Nuraisa binti Maktan selaku SU Kokurikulum SKP Methodist 2 mengucapkan tahniah kepada anak-anak murid kerana berjaya menghabiskan kejohanan merentas desa peringkat sekolah bagi SKP Methodist 2 bagi tahun 2025. Tahniah saya ucapkan. Okay, Alhamdulillah ya, kita berjaya menghabiskan dan menyempurnakan kejohanan merentas desa peringkat sekolah untuk tahun 2025. Okay, bagi pendapat saya lah untuk penambahbaikan oleh kerana pada tahun ini julung-julung kalinya kita menggunakan sistem statistik berkomputer dengan menggunakan kad EDU yang sekolah lancarkan. Okey, Alhamdulillah sistem tersebut memang baik, cuma kita perlu penambahbaikan dari segi giliran nombor lah untuk murid daripada nombor 1 hingga 30 dan dari segi untuk auto correct bagi nama yang dimasukkan secara 2 kali lah supaya tidak ada masalah dari segi susunan pemenang. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Madam Aisyah kerana sudi bertemu bersama TV PSS.